Masa tengah buka dan leraikan tilam tu, persediaan mengepam tilam angin, aku terjumpa dalam dua helaian. Aku ingat semacam helaian PVC. Sekali buka, rupanya dalam tu ada 2 biji bantal angin free. Memang tak disangka dapat bonus ni. Sebab tak semua tilam angin bagi sekali bantal free. Okey, part kelakar berlaku bila aku mula pam tilam tu. Aku tekan butang on, angin masuk, tapi tilam tu tak kembang. Aku tunggu, tapi bentuk dia macam tak berubah. Aku mulalah ingat alahai, bocor ke tilam anginku ini? Lepas beberapa saat aku cek keliling, barulah aku perasan yang bahagian valve belakang lubang keluar angin tu masih terbuka. Patutlah langsung tak naik-naik. Terus aku tutup betul-betul, pastikan seal ketat dan sambung pam balik. Kali ni memang nampak perbezaannya. Perlahan-lahan dia naik sampai akhirnya jadi padat cantik. Bila tekan permukaan dia dah rasa firm, aku pun offkan pam tu. Lepas settle tilam, aku sambung pam 2 bantal angin tadi, disertakan sekali dengan extension nozzle tadi. Jadi sambung saja pada motor pam